Tadi saya ada sesi temu bual bersama Malaysia petang ini dari Bernama, dan terima kasih Bernama kerana sudi menjemput saya tadi atas talian sahaja mengenai peranan ibu bapa di dalam era digital ini. Dan bagi saya memang ianya bukanlah sesuatu yang mudah untuk membentuk jiwa anak pada masa kini. Salah satunya kerana terlalu banyak platform, terlalu banyak kemudahan. Memang pelik sikit. Kita ni bila ada tak ada kemudahan, susah. Tapi bila terlalu banyak kemudahan, kita jadi confused, ya. Dan bila kita menyebut tentang peranan ibu bapa membentuk jiwa anak, ianya bukan sekadar ibu bapa sahaja, tetapi juga peranan yang perlu dimainkan oleh majikan, masyarakat, ya, di mana contohnya majikan nombor satu, kena melihat semua pekerjanya sebagai anak orang, ibu bapa kepada anak-anak orang, ya. Dan jangan hanya melihat pekerja semata-mata untuk buat kerja semata-mata, ya. Dan yang keduanya, masyarakat apabila contohnya dalam netizen, cubalah, ya, apabila menggunakan social media, bersosial dah dengan baik hati, dengan sopan. Jangan menggunakan social media untuk membuli, untuk mengetengahkan, menuduh orang ini tak betul, orang itu tak betul, dialah yang paling alim dan sebagainya. Tak perlulah begitu. Dan itu masyarakat lah tu, ya. Kalau betul-betul kita ingin mencemuh sesuatu isu yang memang kita semua terkejut, tapi bila kita hendak berbincang mengenainya, perlulah kita tengok diri kita. Adakah kita menambah baik keadaan atau kita memburukkan lagi keadaan? Hati-hati mengenai hal itu. Dan sudah tentu ibu bapa peranan yang utama, tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu sedar bahawa ibu bapa sekarang ni memang mencabar. Dalam keadaan sekarang ni, anak-anak pun lebih pandai, semua maklumat boleh dapat melalui media sosial, gaya hidup orang lain yang mereka kagumi bila tengok YouTube, bila tengok di filem-filem, ya. Kadang-kadang tu saya hairan juga kenapa ada setengah filem tu mempromosikan keganasan tu sebagai satu yang cool dan konon-kononnya macam heroik. Perlu ada penapisan tu. Saya amat tak setujulah apabila terlampau banyak konten ke arah tahyul, ke arah keganasan, ke arah fitnah dan sebagainya. Kerana ini adalah salah satu pembentukan budaya yang tak sihat. Lebih baiklah kalau filem ke drama ke ataupun di media-media sosial ni kita tunjukkan lebih banyak penceritaan yang bersifat yang progresif, bersifat kerjaya, bersifat true story yang lebih baik, ya. So itu saja celoteh saya petang ni. Sebab saya pun memang sebagai ibu kepada 4 anak, ada lagi seorang yang masih muda, 7 tahun, yang lain pun walaupun dewasa masih banyak yang mereka perlu belajar. Dia dah balik dah. Okay, take care everyone, stay safe and stay amazing.